Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ni untuk program kuliah maghrib sempena dengan jamuan hari raya Surau Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bulan Syawal tinggal 1-2 hari lagi, di mana saya mengucapkan tahniah kepada semua yang mendapat dividen bulan Syawal ni. Dividen bonus daripada Allah Ta'ala bagi mereka yang dapat menyelesaikan satu amalan sunat yang besar, puasa 6 Syawal. Jadi semoga dividen bonus yang tuan-tuan dapat tu akan tuan-tuan tengok besok di hari akhirat. Dan diucapkan takziah kepada mereka yang tak dapat dividen. Boleh ke cakap takziah ni? Marah ke? Bagi mereka yang tidak ada kesempatan untuk dapatkan dividen dan bonus yang besar itu, Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sanggup ada kekuatan selepas Ramadan 30 hari, maka dicampur 6 Syawal, Allah Ta'ala bagi seperti puasa setahun. Setahun itu 365 hari. Jadi saya ucap tahniah kepada yang berjaya. Yang tidak berjaya boleh dapatkan dividen itu pada tahun hadapan, InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan, bulan Syawal ini berlaku banyak isu di surau dan masjid. Kemungkinan banyak surau masjid berlaku isu ni. Isu apa? Isu kekurangan pelanggan. Kekurangan pelanggan. Dan isu lebih besar lagi, kekurangan imam. Imam tak ada. Dalam bulan Syawal ni, kalau masuk minggu pertama, minggu kedua tu, ada surau-surau imam belum berkesempatan untuk jadi imam. Itu sebabnya Bilal bersungut, kerana Bilal menjadi 3 in 1 nama dia. Apa 3 in 1? Dia laungkan azan, lepas tu dia jadi orang yang melakukan qomat, kemudian tengok kiri kanan, dia naik jadi imam. Jadi 3 in 1. Banyak tempat juga saya pergi, Bilal menyatakan sedemikian. Imam tak ada ustaz, payah. Betul tuan-tuan sekalian. Itu sebabnya kita kehilangan pelanggan. Jadi yang ketiga, ada surau tutup terus kuliah maghrib selama sebulan Syawal. Kan? Tutup terus kuliah subuh sebulan Syawal kerana pelanggan tak ada. Datang ustaz nak menjual, membeli tak ada. Tuan-tuan sekalian. Jadi saya juga dijemput hari itu, satu surau 5 Syawal diminta kuliah maghrib. Saya kata luar biasa ni. Masa tu orang semua berada di kampung. Saya tolaklah pelawaan satu surau itu kerana minta buat kuliah maghrib. Hebat tuan-tuan surau ni. Dia nak kuliah saja, bagus. Orang tak ada. Tuan-tuan sekalian. Malam ni ramai. Tahniahlah dapat dividen besar juga ni. Kan? Dapat semayang maghrib, dapat dividen lagi. Semayang qabliyatan, ba'diyatan, dapat dividen lagi. Dengan ceramah pula, dapat lagi bonus.
Lepas tu makan beramai-ramai, berjemaah, dapat lagi bonus. Lepas tu balik, tidur. Pun bonus juga. InsyaAllah. Tuan-tuan, apa saya nak kongsi pada malam ini? Satu tajuk yang pendek je. Tajuk tu ialah bermula dengan huruf S. Dalam Jawi bermula dengan huruf Shin. Apa tu? Agak-agak. Apa tu? Syatra Sabila ke? Kan? Salsabila ke? Bukan, tuan-tuan. S bermakna syukur. Syukur. Baik. Tuan-tuan, kenapa saya nak bawa tajuk ni? Kerana dalam Al-Quran Allah menyatakan banyak tentang orang yang tidak bersyukur. Antaranya surah As-Sajadah yang paling ramai tahu. Bila pagi Jumaat, maka imam akan baca surah ni. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sangat yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tak ramai. Dalam surah ni saya tak pastilah syukur ke tidak. InsyaAllah tuan-tuan akan bersyukur. Baik, itu yang pertama, tajuknya syukur. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu tuan-tuan bagaimana Allah Ta'ala bagi nikmat dan rezeki. Ada dua cara. Cara mudah, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita. Pertama, cara cash ataupun cara tunai. Yang kedua, cara hutang. Dua-dua itu adalah nikmat dan rezeki Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Kita pergi kepada rezeki Allah Ta'ala bagi tunai. Contoh mudah, tuan-tuan sekalian, orang yang berada di tahap, di level ni, dia punya syukur sepatutnya besar lagi. Siapa yang kita nak sebut ni? Orang yang semua cash, tuan-tuan sekalian. Dia beli rumah cash, kereta cash, motor cash, alat-alat rumah, semua. Apa saja, tuan-tuan sekalian, dia dapat beli cash. Itu rezeki besar daripada Allah Ta'ala kepada mereka-mereka yang dapat rezeki macam ini. Ada tak orang macam tu? Ada. Saya bagi tahu ni sebab ada seorang kawan saya. Bila sebut kawan ni, dia lebih tua daripada saya. Dia beli rumah cash dan dia beli kereta cash. Semua cash, tuan-tuan sekalian. Lepas tu setiap bulan, setiap tahun dia akan balik kampung. Kampungnya dekat mana? Di Masjidil Haram. Kampung dia dekat Malaysia juga, tapi saya kata dia akan balik kampung. Allah Ta'ala bagi dia cash, duitnya ada banyak. Dia boleh pergi ke Masjidil Haram. Bila masuk Ramadan, dia akan hilang daripada radar. Dia pergi sana. Itu Allah Ta'ala bagi cash, tuan-tuan, kepada mereka. Okey. Kemudian, tuan-tuan sekalian, yang kedua, Allah Ta'ala bagi rezeki dengan cara hutang. Kemungkinan dalam surau ni ada yang kedua ni. Yang pertama saya tak pasti ada ke tidak. Kalau ada, tuan-tuan orang yang beruntung kerana Allah Ta'ala bagi cash pada tuan-tuan. Baik, yang kedua cara hutang. Semua hutang, tuan-tuan sekalian. Apa dia hutang tu? Beli rumah hutang, beli kereta hutang, beli motor hutang, beli sofa hutang, mesin basuh hutang. Semua hutang, tuan-tuan sekalian. Tapi kenapa saya kata tu rezeki? Sebab bendanya tuan-tuan dapat. Kerana tuan-tuan boleh bayar setiap bulan. Maka Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, dia ajar satu doa. Doa ni tuan-tuan bacalah. Okay, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ujung tu wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca doa tu, tuan-tuan sekalian. Insya-Allah, ini janji Allah, Allah akan melansaikan hutang yang tuan-tuan buat. Ada yang pinjam bank rakyat, tuan-tuan sekalian. Kita kan awam ni memang dia akan pinjam bank rakyat, dia tak pinjam bank lain. Bank rakyat 200,000, 400,000 pinjam. Kan, pinjam pagi 2 hari dapat dah 400,000. Rezeki Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan sekalian, ada orang sebut, buat apa nak kita dah tua-tua ni nak tambah rumah, nak tambah dapur, nak tambah pos kereta, buat tile. Tuan-tuan, umur dia 60 baru dia dapat buat. Tak perlu kita sini-sini. Apa dah tua-tua baru nak tambah dapur.
dah tua-tua baru nak tambah bilik. Tuan-tuan, itulah waktunya Allah Ta'ala bagi rezeki ketika dia baru pencet, baru dapat buat. Itu rezeki dia. Jangan sini, jangan kita beli. Rumah ni tinggal juga. Tuan-tuan, memang tinggal. Kita akan pergi. Mungkin rumah tu akan diwarisi kepada orang-orang tertentu. Dapatlah pahala. Kan? Contoh jangan risau, tuan-tuan umur 65 kan. 65 baru dapat dividen tabung haji banyak contoh. Dapat beli kereta Honda apa benda tak? Beli cash. Itu rezeki Allah bagi di hujung-hujung usia. Bukan kita tamak tak. Kita baru nak rasa harta dunia tuan-tuan bila waktu tua. Waktu muda kita kayuh. Sebab anak kita semua belajar. Anak kita semua belajar minta duit, kita tak mampu nak beli kereta. Anak kita dah habis belajar, dah kahwin, baru kita beli kereta, baru cash. Okay, umur 65 tahun. Ramai tempat saya tu. Di Taman Pelangi Semenyih, Surau, pakcik-pakcik tua, semua motor baru. Kebanyakannya motor elektrik. Saya test motor-motor elektrik dekat surau saya tu. Pakcik-pakcik tua ni kan dia beli. Tunggu tuan-tuan sekalian, berdaftar dengan JPJ tu. Yang main-main motor tu. Jadi waktu umur 68, 67 baru dapat, tuan-tuan sekalian. Syukurlah kepada Allah SWT, tuan-tuan sekalian. Baik, habis saya tentang itu. Baik. Seterusnya saya tuan-tuan sekalian bincang mengenai cara syukur kepada Allah Ta'ala. Ada 3. Cara syukur kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, itu jam tu betul tak betul tu? Allahu Akbar. Sini azam kau apa? Isyak? 88. 88. Saya rasa macam dah laju sangat ni. Tuan-tuan sekalian. Okey. Saya tengok jam saya dah pukul 8. Itu belum. Okey. Baik. Tuan-tuan, sekejap saya minum je. Minum depan orang ramai ni boleh ke? Kalau dekat Mesir tak boleh tau. Tuan guru tak bagi. Sebab orang lain tengok dia minum. Hukumnya berdosa. Saya kata bukan berdosa, artinya tak elok lah. Tapi saya nak minum juga. Sebenarnya. Okey tuan-tuan, 3 cara syukur. Pertama ni syukur yang paling mudah tapi ramai lalai. Ni paling mudah tapi ramai lalai. Yang kedua tuan-tuan sekalian, ini syukur yang susah juga kerana orang kampung kata berkira. Syukur ni, cara syukur yang kedua, kata orang kampung berkira sangat. Cara, saya tak sebut lagi cara tu. Saya sebut dulu dia punya pembayang dia. Clue lah. Yang ketiga, cara syukur ni yang terbesar tuan-tuan sekalian. Terbesar di mana benda ni orang boleh buat, kadang-kadang dia akan tak boleh buat. Tu dia. Dan akan berkira juga tuan-tuan sekalian. Baik. Pertama ialah dengan cara bersyukur kepada Allah dengan cara mengucapkan Alhamdulillah dekat mulut tuan-tuan sekalian. Betul tak? Sepatutnya tuan-tuan sekalian, kita sebut Alhamdulillah ni setiap masa. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebabnya benda yang tuan-tuan dapat tu percuma tuan-tuan sekalian. Jam percuma, baju semua percuma tuan-tuan sekalian. Tu yang berlaku. Tapi kita tak ucap syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sampai surau tadi, tuan-tuan sebut tak Alhamdulillah? Sampai surau tu sebut tak? Terlupa. Tu saya sebut namanya lalai. Tuan-tuan nanti balik sampai rumah, tuan-tuan sebut tak Alhamdulillah? Tak sebut. Tu namanya lalai. Kenapa? Oh bocor. Saya tengok muslimat pakai warna hijau tu
Sebab apa AJK ke? Tadarus. Dia tengok tadi warna hijau kenapa? Baik. Untuk air tu ambil semualah. Senang. Oh, bising. Baik. Yang pertama ialah dengan cara mengucapkan alhamdulillah, tuan-tuan sekalian. Dan apabila lepas sembahyang, ini perkara yang penting yang Nabi ajar, supaya kita lepas sembahyang kita jangan tinggalkan. Kalau boleh lah, kadang-kadang saya tinggal juga. Cakap senang lah kan. Kan apa dia tuan-tuan sekalian? Wirid tu yang terakhir tu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33. Tengah-tengah tu ada alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Kita sebut alhamdulillah berapa banyak dalam sehari? Banyak kalau kita buat 33 tu dalam sembahyang. 33 dalam 5 waktu dapatlah 1000 lebih. 100 lebih. Alhamdulillah tu tuan-tuan sekalian. Okey macam tu sekali. Baik, tuan-tuan sekalian, syukur yang kedua namanya infak ataupun sedekah. Sedekah ni ada 3 tuan-tuan sekalian. Sedekah ni ada 3. Pertama sedekah idea, yang kedua sedekah tenaga, yang ketiga sedekah harta. Nombor 1 tuan-tuan sekalian paling mudah, tapi orang akan pertikai. Orang akan argue. Argue ni apa ya? Apa pun tak tahulah. Orang akan sindir, orang akan cakap macam-macam, orang yang infak idea. Kau ni idea je pandai, tapi buat tak. Itulah idea dia yang kadang-kadang kita tak dapat nak fikir apa idea dia. Tu infak percuma tuan-tuan. Dalam organisasi bila tuan-tuan mesyuarat, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan mesyuarat, ada orang bagi idea buntu ni. Kita tak dapat bagi idea, dia bagi idea dia bangun. Itu infak dia. Jangan sindir. Boleh tak awak yang bagi idea, awak yang buat? Ada manusia dia boleh bagi idea tapi dia tak boleh buat. Ada manusia dia boleh bagi idea dan dia boleh buat. Ada 2 golongan, dua-dua okey. Saya bagi contoh satu kawan saya tuan-tuan sekalian, dia cerita dalam mesyuarat syarikat minyak. Minyak apa saya tak tahulah. Kalau saya minyak senyonyong kan. Kalau saya lah, saya tuan-tuan tak. Dalam meeting tuan-tuan sekalian, bila meeting, kawan saya ni dia pencatat minit mesyuarat tuan-tuan sekalian. Dia pencatat minit mesyuarat, dia pun bangun bagi idea. Bos, boleh tak kita berhenti sembahyang? Itu idea dia tuan-tuan sekalian. Jadi bos tanya balik, apa rasionalnya kamu suruh berhenti sembahyang? Maka dia jawab kawan saya, kita kena berhenti sembahyang bos, kerana kita sedang menyelesaikan masalah tak selesai-selesai. Kita sembahyang dulu. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, sembahyanglah semua tuan-tuan sekalian di bos luluskan. Masuk balik meeting. Tuan-tuan ingat senang ke? Tengah meeting, lepas tu sembahyang, masuk balik. Payah. Ada orang terus je. Dapat bos yang berhenti sembahyang, masuk balik, terbaik. Tapi anak buah tak suka sebab leceh. Waktu meeting pukul 1:15 masuk azan, berhenti sembahyang pula, masuk balik. Ada anak buah tak suka macam itu. Kalau begitu, bos tetapkan supaya mesyuarat itu dilaksanakan lepas zuhur. Itu terbaik tuan-tuan sebenarnya. Tapi tak berlaku macam tu sebab nak cepat. Kalau kita sembahyang lewat pun tak masalah, tidak berdosa pun tuan-tuan sembahyang lewat. Sebab tuan-tuan saya pukul 3. Adakah tak sah sembahyang? Sah sembahyang bila tuan-tuan sembahyang pada pukul 3 petang. Cuma melewatkan sembahyang itu sajalah. Itu je. Baik. Maknanya lain kali tuan-tuan sekalian, bila time next meeting tuan-tuan sekalian, bos pun bagi tahu kita berhenti sembahyang. Tuan-tuan bayang, masa yang pertama kawan saya bagi idea berhenti sembahyang, dia setuju. Kali kedua meeting tuan-tuan sekalian, bos kata kita berhenti sembahyang. Itu namanya apa tuan-tuan sekalian? Namanya hidayah daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tahu tak apa tu hidayah?
Huda, nama anak Hidayah, nama anak Huda, tapi tak tahu apa makna. Nah, maksud dia petunjuk Allah. Senang saya bagi contoh petunjuk Allah, tuan-tuan sekalian. Suami balik rumah, duduk atas sofa, tuan-tuan sekalian. Lepas tu isteri pula tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, dia bawa kopi tarik, letak atas meja. Bang, minum bang. Tuan-tuan, suami tak minta pun. Itu artinya hidayah kepada isteri itu petunjuk. Nampak? Bukan senang tuan-tuan petunjuk. Tuan-tuan datang surau ni petunjuk Allah. Bukan senang datang. Bukan sebab nak makan sangat lah kot. Kalau ada pun 1% lah kot nak pergi surau sebab malam jamuan, mungkin adalah niat tu. Tetap niat nak datang surau untuk semayang, tapi 1% nak makan jamuan sebab semua orang tak masak malam ni. Betul tak? Macam suruh saya buatlah jamuan malam. Bila jamuan malam tak cukup sebab orang semua datang, sebab isteri tak masak. Masak juga. Tak masak malam, mungkin masak pagilah. Tuan-tuan sekalian. Okey. Ataupun contoh senang hidayah, tuan-tuan sekalian. Suami balik daripada surau Abbas ni, isteri sedang tidur di sofa, penat. Suami pun masuk-masuk, dia pegang kaki isteri. Tuan-tuan sekalian, dia urut. Sedangkan isteri tak minta pun, tuan-tuan sekalian. Nampak okey, gitu. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu idea. Baik. Infak yang kedua ialah infak menggunakan tenaga. Tuan-tuan, tenaga ni yang saya kata tadi berkira. Kenapa berkira, tuan-tuan sekalian? Sebabnya benda agama ni dia akan berkira sebab apa? Itu bukan tugas dia. Contoh, satu surau dia datang, imam tak ada. Imam tiga-tiga tak ada, dia datang, dia masuk, dia tak nak jadi imam. Kerana apa? Kenapa jadi imam? Sebab aku bukan imam. Apa salah kita tolong, tuan-tuan sekalian? Tolong jadi imam. Itu infak tenaga. Apa salah kita infak suara kita untuk Bilal? Itu infak tenaga, tuan-tuan sekalian. Okey? Jadi dekat taman saya, tuan-tuan sekalian, dekat surau saya tu ada 4 golongan, tuan-tuan sekalian, saya nak sebut. Menjadi panduan pada tuan-tuan. Okey, ada 4 orang ni. Tuan-tuan, sebenarnya saya tak sihat sebenarnya ni. Itu sebab saya slow sikit. Saya rasa saya kena berhenti awal, tuan-tuan sekalian, sebab saya nak pergi klinik lah. Badan tak sedap ni. Boleh tak, tuan-tuan sekalian? Saya sebenarnya tak sihat sangat, tapi oleh kerana pengurusi dah panggil, saya datanglah kan sebab ada jamuan kan. Kemungkinan saya tak attend jamuan lah kot, insya-Allah. Baik, saya nak balik terus. Badan tak bersihat, tuan-tuan sekalian sebenarnya, tapi tadi datang tadi okey. Masuk surau ni tak sihat pula. Kan. Masa datang ni okey. Masuk, tuan-tuan sekalian, tengok tuan-tuan ramai-ramai ni, saya rasa tak sihat. Tuan-tuan, kalau saya berhenti awal, saya mohon maaf, saya nak balik dulu. Sebab saya kena pergi klinik, tuan-tuan sekalian, sebab badan tak sedap ni. InsyaAllah Ini pun tak sedap ni. Okey, 4 orang golongan, tuan-tuan sekalian. Pertama, seorang pakcik tua yang cuci tandas, tuan-tuan sekalian. Jadi dia cuci tandas surau lelaki perempuan. Maka saya kata ambillah duit klaim daripada surau di tanah. Itu golongan pertama. Infak tenaga. Baik, tuan-tuan. Yang kedua apa? Yang kedua ialah dua orang tua ni juga, setiap hari dia akan mesti rumput dekat surau kami. Dan dia akan kutip daun-daun kering. Dan dia akan potong mana-mana kayu-kayu apa ranting yang tak elok ni. Itu infak tenaga pakcik dua ni. Yang ketiga, ada seorang pakcik tua, tuan-tuan sekalian, umur 72 tahun. Dia setiap hari, sekarang tak buat dah sebab tak larat. Sebelum Ramadan, tuan-tuan sekalian, apa dia buat? Dia sapu pasir tar. Tar tu ada pasir banyak, tuan-tuan sekalian. Dia sapu, tuan-tuan sekalian, keliling dia sapu, tar itu jadi bersih. Saya tanya dia, kenapa pakcik buat macam ni? Kerana saya nak tengok
saya nak tengok surau ini bersih. Tu yang nombor 3 pakcik tu. Tuan-tuan, ini infak tenaga sekalian. Ramai-ramai tuan-tuan ada, bagilah masa untuk surau tuan-tuan. Percuma je. Tak payah minta dekat surau sabun-sabun, tak payah. Ambil sabun rumah tuan-tuan, diam-diam pergi cuci tuan-tuan sekalian. Yang keempat, seorang pakcik orang Jawa, umur 72 tahun, mata sebelah tak baik tuan-tuan sekalian. Inilah tuan-tuan lagi hebat. Cuci longkang hari-hari, mop lantai, vacuum tuan-tuan sekalian. Pakcik tua ni buang sampah. Masya Allah. Itu contoh golongan yang infak tenaga. Itu tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Kita jangan, orang kata apa, berkira sangat. Tuan-tuan jangan berkira sangat tuan-tuan sekalian. Baik, itu infak yang kedua. Infak yang ketiga ialah infak dengan harta. Harta yang kita sayang tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan bayang bulan Ramadan, banyak surau dapat duit banyak daripada jemaah Ramadan. Saya ambil surau kami tuan-tuan sekalian. Bukan nak cerita bangga lah, bukan. Contoh bagaimana bila masuk bulan Ramadan, dia punya sumbangan terlalu hebat. Tuan-tuan tahu tak, mereka sumbang paling banyak waktu bila? Mereka akan sumbang apabila masuk malam 10 terakhir. Mereka tak sumbang siang, mereka sumbang malam. Sumbang malam. Itu dia. Dan paling banyak yang sumbang tuan-tuan sekalian dalam telefon saya ni. Telefon saya ni ada transaksi. Maksudnya bila masuk orang QR akan masuk ke saya lah. Akan masuk ke saya. Tuan-tuan sekalian, tet QR bank Islam. Malam yang paling banyak orang sumbang ialah malam 27 Ramadan. Paling ramai yang sumbang tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Itu sebabnya bila saya tanya kenapa sumbang pada malam-malam terakhir, sebab mereka nak kejar 10 malam akhir. Bukan 10 malam akhir, nak kejar malam Al-Qadar. Tuan-tuan tak tahu kan Al-Qadar bila? Kita boleh sebutlah Isnin. Belum tahu tuan-tuan sekalian. Ulama kata malam 23, mana tahu? Ada yang kata malam 29, mana tahu? Sebab puasa hari Ahad, maka jatuh malam Al-Qadar pada 29 Ramadan tuan-tuan sekalian. Itu tanda suruh saya berhenti tu budak tu. Untuk saya maaf saya tak apa perform malam ni sebab tak mana tak siap. Baik tuan-tuan sekalian, kutipan Jumaat tuan-tuan sekalian. Kutipan Jumaat nak sebut bagaimana Ramadan tu orang kejar. Kutipan Jumaat jatuh minggu pertama tuan-tuan sekalian bila dikira-kira 9,500. Saya tak buat tu lah. Minggu kedua Ramadan naik 10,500. Minggu ketiga Ramadan 14,500. Tuan-tuan, surau kecil tak boleh banding dengan surau di Bandar Baru bagi di masjid-masjid itu puluh ribu. Nampak? Tetapi bila masuk Syawal je tinggal 5,000 sahaja tuan-tuan sekalian. Dah tak banyak dah sebab mereka merebut bulan Al-Qadar. Itu tanda tuan-tuan, sedekah itu tanda syukur kepada Allah Ta'ala. RM1 ke RM2 itu tanda syukur tuan-tuan pada Allah SWT. Cuma kita nak keluar duit tu payah sikit. Duit hijau, duit biru, duit merah, payah. Bukan senang tuan-tuan sekalian. Habis tuan-tuan sekalian, yang terakhir. Dan sikit kan? Tuan-tuan, yang terakhir ialah ini yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Yang tuan-tuan buat juga, tapi ada yang berkira juga tuan-tuan sekalian. Apa dia? Satu hari tuan-tuan sekalian, isteri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis ialah Aisyah radhiyallahu anha. Paling banyak meriwayatkan hadis tuan-tuan sekalian iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam tuan-tuan sekalian, sebenarnya setiap malam pun Nabi buat. Satu malam tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dia bangun malam sampai bengkak-bengkak kaki. Maka Aisyah pun tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa bengkak-bengkak kaki ni? Tak boleh ke aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Besar tuan-tuan sekalian buat benda-benda sunat ni.
Engkau kan tak ada dosa ya Rasulullah. Dosa sebelum, dosa selepas tak ada tuan-tuan sekalian. Nabi buat nak tunjuk pada umat. Maknanya siapa yang suka buat benda sunat. Tuan-tuan, benda sunat ni ada orang tak ambil pot sangat. Contoh tuan-tuan sekalian, semayang sunat qabliyatan, ba'diyatan, ada dua side. Side pertama yang dituntut buat. Side yang kedua yang tak tuntut buat. Tak tuntut buat, bila time tak tuntut buat, orang pun tak relax je, tak kisah. Apa dia? Semayang sunat sebelum asar. Ada yang buat, ada yang tak buat. Tak apalah, tak tuntut. Semayang sunat sebelum maghrib tadi. Ada yang buat, ada tak buat, tak kisah. Tapi siapa buat, itu tanda dia syukur kepada Allah Ta'ala. Benda sunat. Wajib semua kena. Sunat tuan-tuan sekalian. Apatah lagi tuan-tuan buat benda-benda lain yang sunat. Apa je lah tuan-tuan sekalian. Contohnya membaca Quran. Balik je baca Quran. Itu sunat. Balik je zikir kepada Allah Ta'ala. Itu sunat tuan-tuan sekalian. Benda sunat inilah yang orang tak nak buat. Disebut tak penting. Memang tak penting tuan-tuan sekalian sebab dia tak wajib. Tapi penting untuk kita tambah kita punya amalan apabila kita tengok yang wajib mungkin ada kelompongan. Itu sebab kita buat perkara sunat. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Okay? Jadi lepas ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan tinggalkan amalan sunat. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam ziarah raya tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, saya nak sebut pada malam ini. Ziarah raya ni saya tak pasti bila diubah kaedah. Tak tahu bila diubah kaedah ziarah rumah orang. Dulu kecil-kecil kita tak ada open house. Mak bapak kita bawa pergi rumah, Assalamualaikum, masuk, keluar dah. Tak ada nak telefon-telefon. Memang ada telefon, pergi redah, masuk. Dan tetamu, tuan rumah suka terima tetamu. Betul tak? Dan saya tak pasti bila benda ni berakhir. Kerana zaman ni, kalau tidak dijemput, jangan pergi. Tuan-tuan nak redah-redah rumah orang, kita bagi salam, dia tak nyaut. Dia jawab salam, tapi jawab salam pelan-pelan. Sebab dia tak nak orang datang rumah dia. Dia tak nak layan, dia penat. Isteri pula nanti mengamuk-ngamuk. Abang ni pandai je ajak orang surau ya. Bincang dengan saya dulu nak masak apa. Hari Selasa pula abang ajak orang apa tu lorong pula. Saya juga masak. Hari Rabu abang ajak tim ngaji datang rumah kita. Main ajak ya, yang masak isteri. Tu isteri mengamuk. Tu yang buat sekali tu. Namanya open house. Tuan-tuan. Kita jumpa orang, ada rumah. Tak adalah. Baik, bila ada, rasanya tak ada kot. Masa tak nak. Tak nak. Ataupun jumpa di mana-mana. Beritahu rumah. Boleh, datanglah pada bila-bila masa. Nampak? Ayat tu. Kita bila datang bila masa, dia tak setuju. Dia sedang tidur, dia sedang berehat, sedang tengok TV, sedang sikat rambut isteri. Payah. Ada tuan-tuan sekalian, suami sikat rambut isteri. Isteri bawah, di atas sikat. Ikan kalui bawang putih, bawang merah tu kan. Kan? Susah tuan sekalian. Itu jangan surau. Surau kau tak buat, orang tak datang. Surau kau tak buat, ni orang tak datang. Tak datanglah surau. Tu yang buat tu. Alhamdulillah dah datang sebab nak tengok surau, ni surau aku. Walaupun dia datang untuk makan, kurang-kurangnya dia datang nampak surau Abbas. Surau apa? Ni surau Abbas. Kalau tak ada jemputan makan, aku tak datang ni. Hidayah Allah sebab makan. Penting jamuan raya. Tuan-tuan buat yang terakhir ni. Tuan-tuan surau ni buat yang terakhir ni. Surau lain awal. Surau ni je saya tengok yang terakhir. Mungkin saya tak sempat tuan sekalian, saya nak balik. Saya nak balik tuan sekalian. Jadi tuan sekalian, jangan kita sempitkan ziarah tu. Yang mengekalkan ziarah rumah-rumah ni ialah Johor ya. Johor tuan-tuan, kita pergi Johor. Setiap daerah masih menghidupkan lagi baraan. Selangor kalau ada pun kat Banting. Daerah Kuala tu semua Jawa.
Kancung Darat ada lagi, Sungai Manggis, Si Jangkar ada baraan. Setiap malam ada pergi ziarah rumah orang. Siapa nak masuk masuk tim hari Isnin 5 rumah je, semua masuk nama. Dikata oleh pengurusi taman tu, tak payah buat besar-besar, ingat-ingat saja. Tak boleh. Kau rumah mesti buat besar-besar punya. Rumah pertama dah kenyang, rumah kedua tak makan. Itu yang silap. Bagi tahu dah buat ringan-ringan, semua buat berat-berat. Yang untuk rumah pertama licin, tuan-tuan sekalian. Rumah kedua tengok je, air je lah. Rumah ketiga buah je lah. Rumah keempat tengok je lah. Rugi tuan-tuan. Terima kasihlah tempat-tempat yang masih buat baraan, tuan-tuan. Tempat saya mana ada. Nak buat baraan, semua tak ada respon. Lorong tu saya cadang nak buat ziarah rumah ke rumah ini. No respon. Takut nak jawab. Kalau seorang jawab, dia yang kena buat. Yang pertama, tu semua diam tu. Tuan-tuan, kita pergi rumah orang ni, kita nak dapatkan keberkatan. Kita nak jadikan rumah tu turun rahmat Allah Ta'ala, itu saja. Cuma kita kalau bagi biskut kering, yang datang tu mengumpat. Itu je lah, yang datang pula tak kerti bahasa. Biskut kering aja. Itu masalah ni. Spek kita ialah ayam tandori, itu yang jam. Sedangkan isteri dah penat, bang, malam ni biskut mayat sajalah. Kita letak biskut mayat, TO, cicak. Orang yang datang doa tu tengok biskut mayat, langsung hilang ingatan. Langsung doa pun main-main dia. Biskut mayat apa? Imam yang baca pun biskut mayat dia. Aduh. Doa pendek. Tu psikologi. Saya tahu lah tuan-tuan sekalian. Nampak ada ayam, kambing golek tuan-tuan sekalian. Doa panjang. Yang datang tu semangat. Itu psikologi tuan-tuan sekalian. Psikologi kepada yang datang. Betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, open lah rumah tu. Patutnya open bukan sekarang. Awal-awal tu, balik minggu kedua, opennya pintu tu, bukan open house, buka pintu malam. Ada orang akan datang. Yang datang budak-budak. Ini kena halau ni. Bayang budak datang, maksudnya jangan halau. Memang dia nak duit. Itu dah budak. Saya raya pertama budak datang rumah saya. Tak sempat balik kampung lagi. Waalaikumsalam, Ustaz. Ramai tu. Duduk semua. Kawan bisik. Kau datang sini jangan nak minta duit raya tau. Nampak bos budak tu lah. Kita bukan nak makan duit raya, kita nak makan biskut. Yang ni pula, duit raya nak juga. Nampak? Dia sembang, saya ada. Budak kecil tu kan, dia basikal yang tak balik kampung, yang bapak ni tak balik kampung sebab malah balik kampung, jam, duit tak ada. Tuan-tuan sekalian, yang jadi mangsa rumah pengurusi surau. Tu. Saya kata, biarlah mereka masuk rumah saya. Kerana budak-budak masuk dengan rahmat Allah turun. Dosa tak ada. Orang tu dosa banyak. Tak datang. Tuan-tuan pergi tak rumah jiran sebelah? Tak pergi. Rumah jiran sebelah? Sebab apa? Tak panggil. Tuan bayang. Dinding sebelah. Tuan pergi tak? Tak pergi. Tuan-tuan bayang sepanjang raya tu patut boleh pergi. Assalamualaikum. Dia mesti buka. Sedih tuan-tuan sekalian, tak boleh rumah jiran. Rumah adik-beradik pun tak pergi sebab adik-beradik tak buat apa-apa. Yang buat alung je. Alung masuk mesej, okey, datang rumah aku Sabtu. Angah, Alang, Ucu, Uput semua, tuan-tuan sekalian, diam. Tak buat apa-apa pun. Nak pergi pun takut. Sebab kalau pergi kan dia tak selesa. Adik-beradik pun kita tak mampu nak pergi ziarah. Sedangkan rumah di Semenyih je pun. Satu dekat Kusuma, satu dekat Pelangi Semenyih, satu dekat Tasik Kenangin, Tasik Senangin. Tapi tuan-tuan tak pergi. Siapa yang hancurkan benda ni tuan-tuan? Siapa yang hancurkan sistem ni? Saya tak tahu siapa. Saya tengah cari bila bermulanya sistem open house ni, saya tak tahu. Open house bagus tuan-tuan sekalian, orang datang makan betul. Tapi sistem yang terbaik kita ziarah rumah orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab nak makan sangat.
Ataupun kita pergi orang nak tengok isteri dia. Oh ini isteri dia. Oh faham, kenal. Oh ini isteri. Aku jumpa selalu dekat BSN. Oh ni isteri imam rupanya. Baru tahu itu isteri dia. Tahu tak isteri imam? Tak tahu. Tahu tak isteri Bilal siapa? Tak tahu. Itu penting ziarah. Nampak? Jadi kita dah hilang benda sunat, tuan-tuan sekalian. Sedih. Yang kita pergi ziarah kubur, betul? Betul tak? Ziarah kubur, amal pergi, alhamdulillah. Kalau di Negeri Sembilan tu, tuan-tuan sekalian, dekat Kuala Pilah, dia budaya ziarah kubur raya kedua. Itu di Kuala Pilah. Ziarah Kuala Pilah tu raya kedua jangan keluar jam. Sebab apa? Mereka buat satu budaya, semua datang ke kubur dengan membawa surah Yasin. Lepas tu habis baca surah Yasin, dulu saya pernah berada di Kuala Pilah dengan bapak saya balik. Lepas habis baca Yasin, doa tahlil dekat kubur tu, imam ataupun AJK bagi duit kepada budak-budak. Itu yang budak datang ramai sebab dapat duit dekat kubur. Sungguh tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi eloknya tuan-tuan ziarah kubur 30 Syaban. Itu yang terbaik. Last Syaban. Ramadan semua rehat. Ramadan semua rehat. Tak ada apa-apa. 30 Syaban persediaan nak rehat. Kita datang. Mak, Angah datang ni mak. Doa. 30 Syaban. Kita pergi tak 30 Syaban ke kubur? Tak pergi. Bila kita balik 1 Syawal. Ini pun orang bahaskan juga. Kata apalah inilah ziarah kubur Syawal macam-macam lah. Tak kena lah apa. Biarlah dia ziarah 1 Syawal. Baru dalam 1 Syawal, dalam kubur tu tak tahu apa yang berlaku, kita pergilah 1 Syawal. Ramai orang datang pada malam, pada siang 1 Syawal. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian perkongsian saya ni untuk saya juga dan untuk tuan-tuan. InsyaAllah. Akhirnya dah nak sampai hujung juga ni. Kan? Ingat kena balik awal, tak edit. Dah sihat balik. Aduh. Tuan-tuan, tadi saya datang biasanya ada parking tuan-tuan sekalian depan tu. Tapi ramai sangat, banyak sangat kereta saya. Jadi banyak parking sana lah. Kan? Bila ramai tu saya tak boleh ramai-ramai ceramah ni tuan sekalian. Sungguh. Ni ramai sangat ni. Lain kali jangan macam ni lah. Saya stres tuan sekalian, tak boleh. Level kita ni tak ramai. 25 orang ke 30 je. Ni ramai ni. Sama budak lagi kat luar tu. Yang sedang buat teh luar tu. Kan? Dengar juga ceramah dia buat teh. Kan? Okey tuan-tuan sekalian, semoga tuan-tuan diberkati Allah SWT. Semoga jamuan tuan-tuan ni Allah Ta'ala beri tambah lagi lah. Tambah untuk surau tuan-tuan. Dan semua jemaah Tasik Selang ini hadir lepas ni untuk sama-sama semayang berjemaah. Kuliah nombor 2. Semayang jemaah dulu. Bukan kuliah dulu baru semayang. Semayang dulu baru kuliah. Kuliah nak balik-balik lah. Dia sebut balik semua. Ustaz pun kecil hati. Maka ustaz ni berhenti kuliah di satu masjid. Ustaz ni profesor tuan-tuan sekalian. Dia pergi masjid, satu masjid besar. Yang datang 3-4 orang je. Dia berhenti mengajar tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Dia kata, Syekh, ana datang ni bukan nak duit, Syekh. Kalau nak duit ni dah lama dah terusnya. Tapi rugilah, Syekh. Dia kata yang masjid besar orang ni sikit, Syekh. Kita nak bagi benda penting, Syekh, dia kata, tapi orang tak ada. Bagi dia satu kerugian, dia berhenti terus dekat satu masjid besar ni. Kan? Dia macam rasa bukan terharu, terkilan lah kan. Maghrib penuh orang. Bila kuliah 3 orang. Bila isyak 30 orang. Nampak? Dia berhenti tuan sekalian. Kalau saya terus je. Saya tak akan berhenti. Sebab saya pernah kuliah dengan satu surau seorang je. Seorang setahun. Saya kuliah surau tu seorang je. Dia Bilal, dia Qomat, dan dia imam. Saya datang dengan dia lah. Saya kuliah depan setahun. Kenapa datang seorang? Krisis kepimpinan. Berlakunya konflik dekat surau. Maka Bilal yang tukang azan untuk bagi syiar saja. Saya keluar datang dengan nama Pakcik Mio orang Perak. Dia tidur, saya pun berhenti. Bila dia tidur je, saya berhenti kuliah. Pukul 8 suku saya berhenti. Dah tidur.
Kan? Itulah sejarah saya tentang saya kuliah satu surau. Dan surau tu dah surau yang kuliah yang seorang tu, saya masih kuliah di surau tu, masih makin bertambah ramai orang. Jangan sabar aje. Seorang. Datang seorang. So kalau ikut hati tuan sekalian, ya Allah tuan sekalian, hilang mood tau. Seorang tu cuma bila dia tidur je, saya berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dah habis ke? Dah. Settle. Ni ramai sangat tuan sekalian. Okey, jadi saya ucap terima kasih kepada semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.